dah. Oh, mak panen. Macam yang buka dah. Nelayan Kecamatan Pekan Bandar panen ikan. Ni panglima ya ni. Berbicara dulu. Bagaimana Pak Panglima, banyak sekali dapat ikan hari ini? Ini ikan dapat dari jaring ini. Kami tiap hari ini pekerjaan. Sekali jaring kadang-kadang ada 2 keranjang. Ada satu keranjang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Hari ini alhamdulillah luar biasa. Ini anggota Bapak semua ya? Ini pembantu. Pembantu. Kira-kira Pak, kalau sekali turun dapat 1 keranjang, 2 keranjang, berapa itu bisa dapat Kalau 2 keranjang, rezeki kalau satu diuangkan? keranjang, 2 keranjang sudah 3 keranjang. Oh begitu. Pawangnya yang mana nih Pak? Itu ayah zaman. Oh, ya kalau tengok ya. Ya, inilah pawang terbaik di kemukiman Lam Tengah. Raja laut nih. Ini hajar ikan dulu ya. Iya. Ini betul-betul banyak dapat ikan. Ini namanya ikan benih-benih. Tamban. Ikan apa, Pak? Ikan tamban. Taman ini, bukan tamban. Kalau kami bilang budung. Budung bercampur dengan taman. Kalau orang daerah lain bilang, ada bilang sude. 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 Daerah Melabuh bilang apa ni? Sude juga. Asasai. Sude juga. Ya dari Melabuh. Enak ini. Enak, asam ke? Dari kengkun. Balong. Balong apa balong? Balong. Ada pencak. Oh, kadang bau kecil ni. Lu buat lagi anjir. Lagi anjir. Lu balik leplu kalau unjuk orang di plu. Oh, memang. Eh. Ini mau miah lah. Kita ayo dah buat dah ni. Lembum dah silai. Di tempatnya. Kau hanya nak balik dah. Balik. Mau belah habis. Mau belah. Dia orang padu orang. Berarti mau belah tu. Ni Pak Ahmad. Inilah raja ikan ni. Baik. Ya. Ya, enak dah ni. Angka ke pegah le pawang apa nama bergalun? Perikanan pengongkok boleh. Ya, ni ban. Tengok di payah dah duk. Mangai dah wah. Ada sini dah pegang ko. Pajan nak habis pohon belah dah. Mati habis, jangan habis. Yang tolam. Mana toli? Atik ah. Atik. Ini apa ni? Abu ayah lah. Menteri usah amat bilang ke ai. Nya awak buka buat gabung awak nyari kena. Awak gabung. Mata-mata oi.